Cuti hujung minggu sudah menjadi masa terbaik untuk Aiman berehat dan buat apa sahaja yang diinginkannya. Hidup dalam keluarga serba mewah dengan harta dan wang ringgit telah menjadikannya manja dan malas. Kerja-kerja di rumah pula banyak dibantu oleh orang gajinya. Tengah hari itu, ketika Aiman sedang bersantai, tiba-tiba postman muncul membawa sepucuk surat dan menyerahkan surat tersebut kepada Aiman. Assalamualaikum. Nak jumpa Aiman Faizullah binti Ghazali boleh? Betul. Siapa? Ini surat daripada Jabatan Khidmat Latihan Negara. Apa ni? Ini bermakna adik telah dipilih menyertai program khidmat negara ataupun PLKN. Kita berminat nak masuk PKN ni. Sebab apa? Bapak saya kaya. Ini sudah RM50 bayar lah. Hari-hari saya boleh dapat RM5,000. Saya boleh makan apa-apa saja. Ya abang bagilah balik dekat PKN. Tak baik adik cakap macam tu. Cuba adik jangan fikir tentang duit dan makan minum saja. Cuba adik fikir tentang kebolehan dan pengalaman yang adik dapat daripada menyertai program ni. Abang buat apa ni? Saya tak faham langsung. Maksud abang, ramai remaja yang telah berjaya menyertai program ni. Contoh yang terdekat ialah adik abang sendiri. Baik. Sudah abang. Ni ada tip sikit. Abang ambil. Abang keluar. Berapa rumah saya, abang pergi makan, okey? Ya bang? Postman bereda, meninggalkan Aiman sendirian, termenung, memikirkan sesuatu. Hei, patut pula aku buang surat ni. Kalau aku buang surat ni, orang lain tak nampak. Kan aku bakar. Sampai lepas tu aku simpan luar. Aku minat, nanti boleh bakar balik. Disebabkan Aiman langsung tidak berminat untuk menyertai program itu, dia langsung tidak membuka surat tawaran PLKN itu. Malah, sebaik sahaja sampai ke biliknya, dia terus mencampakkan sahaja surat tawaran PLKN itu. Nanti makan ni dah masak. Makan aku kemarin kamu ayam masak asam pedas. Kau cakap pada aku nak Aiman Kau tu keluar gaji kat rumah ni tau. Kau tak bukan dalam gaji aku pun. Kau cuma numpang rumah aku je ni. Aku nak tunggu Kak Daniel balik. Aku tak lapar lagi. Nanti Kak Daniel balik baru aku makan. Ini suka seperti dalam rumah ni. Tapi kadang-kadang lupa balik berapa balik ada tugas ni di situ. Malam baru balik. Dan lupa balik berapa balik ada urusan malam tu baru balik. Kak Daniel balik? Malu sama? Semua orang rumah ni, semua busy. Dia macam esok nak kiamat dah. Itu dah urusan penting. Dah. Yang sini dah boleh keluar. Nanti saya lapar, saya makan. Saya pergi boleh. Dah, dia bagus. Kita hidup. Dah menjadi kebiasaan Aiman, jika ada masalah dia akan memilih untuk tidur. Kadangkala sampai semalaman. Namun, dalam mimpinya kali ini, Aiman rasa seolah-olah dia dah sertai program PLKN dan berada dalam kem latihan. Rimas lah, kat camp ni dah panas. Aku kalau kat rumah 24 jam aircon. Makan sedap-sedap, makan benar barat. Kat sini tak selera pun nak makan. Kalau sejuk, ada water heater. Nama aku dia panggil. Mesti dah kena botak aku. Tak sukanya. Asyik di buah mimpi, Aiman akhirnya terjaga dan tersedar bahawa dia telah tidur hingga pagi. Dia segera bersiap kerana dia sudah terlewat ke sekolah. Aiman terasa seperti ada sesuatu yang menarik di sekolah. Nora muncul dan segera menegur Aiman. Kau pergi. Lambat sekolah. Alamak. Mai. Hei. Baik kau. Cepat.
tengok kat bapa kita sekolah. Ada benda interesting. Benda ni, ada apa bapa sekolah ada benda pasal aku ke? Ish, apa kau ni? Tengok aku pergi karet ke? Lepas ramai yang tengah pilih untuk PKN. Aku rasa apa dia ada nampak dah lupa tadi. Kalau pasal benda tu, malah lah aku pasal BKN ni. Biar aku pergi kantin, makan lagi bagus. Betul tak? Buruk dah. Tak ada sekolah patriotik langsung. Dalam negara ni kalau satu mindset sama dengan kau. Kau ni jangan baju. Apa kata kita pergi kantin, aku nanti kau nasi. Duh. Tak payah nak puja aku dengan duit kau lah. Kau ingat apa? Dah. Asal dia orang cakap aku macam tu tadi? Hantar biar aku makan. Aiman terkejut dengan tindakan orang terhadapnya. Selama ini mereka selalu bersependapat dalam banyak hal. Tetapi tidak pada kali ini. Aiman rasa pelik lalu terus pergi ke kantin. Kira jadi. Dah bila pula tema jadi tempat kemah tempat ni? Setahu aku, tema tu tak sekali kan? Macam tema lagi tu. Kau ni dulu betul-betul lah. Ustaz jadi orang macam kau ni. Senang kena tipu. Kau ni tak tahu pasal aku. Kau pakai mana? Kat tema mana jemput. Dari mana? Mana tu? Tak pernah dengar pun. Kau ni benda basic kot. Bukan sejarah betul. Jemput kan aku pasal bisnes kan? Manalah aku tahu. Aku ni setiap minggu aku pergi luar negara. Manalah aku tahu film-film Malaysia ni. Tu lah kau. Macam bahasa hujan rumah kat negara orang. Hujan batu kat negeri sendiri. Tahu? 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 Alah, kalau tak tahu ngaku je lah. Nita pula bodoh. Sombong pula tu. Aiman mula berasa tidak senang dengan persoalan Sundarani. Kemunculan Atiau berjaya meredakan ketegangan yang mula terasa. Hai. Yang ada. Korang dua dapat kerja mana? Aku dapat kerja Baya Indah, Wetland, di Selangor. Nampak kat timur kawasan lain. Aku. Dia dapat dekat mana? Jemput Negeri Sembilan. Kau pula Aiman, dapat mana? Jadi katanya. Sejak bila camp tu jadi camp untuk PKN? Guys. Kau tak kita cakap benda ni. Ustaz betul aku dengan pasal PKN ni. Mari kita borak pasal result bola semalam. Aku tidur semalam. Orang-orang pasal apa ni? Oh ya, Aiman. Kita dapat dia yang sama lah. Macam mana tu? Dari tadi aku tengok pasal cerita je dengan Aiman. Aiman tak bagi tahu betul macam mana yang termasuk PKN nanti. Oh, katanya macam sini. Tak pula. Aku tengok dekat senarai tempatan kita tadi. Nama Aiman ni ada dekat kampusan Bersih. Bersih. Aduh. Bagus tempat tu. Kita lah kat pantai tau. Lepas tu ada kampus selatan lagi. Jom masuk bilas. Bonjol cek tu. Nanti kita akan marah pula. Lambat. Masa mereka sedang asyik berbual tetapi LKN, tiba-tiba lonceng sekolah berbunyi. Itu bermakna sesi pembelajaran dah nak mula. Dengan pantas, semua murid pun bergegas kembali ke kelas masing-masing. Bangun! Selamat sejahtera, cikgu dah hari. Selamat sejahtera, cikgu dah hari. Selamat sejahtera semua. Boleh duduk dulu. Terima kasih. Semua dah tahu pasal PKN? Dan cikgu, ramai juga MP yang PKN. Excited pula dah je. Tak sabarnya. Bagus lah kalau macam tu. Untuk dapat remaja yang sanggup berjuang demi tanah air. Cikgu, explain lagi macam PLKN ni. Sebel je. Boleh, tak ada masalah. PKN ni dia macam latihan khusus wajib bagi murid kelulusan sekolah. Apa kau objektifnya cikgu? Objektif dia ni untuk membinakan diri kita, menaikkan semangat patriotik di negara kita.
Saya tengok logo PLKM macam menarik. Mesti ada password di sini kan cikgu? Dia memang ada. Api yang membara itu melambangkan 3 kaum di negara kita. Contohnya seperti Melayu, India, Cina yang mempertahankan negara kita. Tu, kenapa ada yang tak dapat masuk, ada yang dapat masuk tu? Tak semua orang dapat masuk. So orang yang terpilih ni patut berasa bersyukur kerana dapat peluang untuk berkhidmat dalam program PLKM ni. Tu, selama tu dekat sana, mesti jaga tu. So daripada pengalaman cikgu ni, setakat ni tak pernah terjadi kes buli dan jenayah lain. So keselamatan di sana sangat terjamin. Wah, mana cikgu tahu bahasa sebelum PLKM ni? Cikgu tahu daripada modul PPSB. Oh, apa cikgu? PPSB ni dia program penghayatan sastra dan budaya. Apa pula aktiviti PPSB cikgu? Aktiviti PPSB ni untuk kita memperkenalkan budaya dan bahasa bangsa di negara kita. Sekarang kan zaman teknologi dah macam mana? Kenapa kita nak ada sastra budaya ni? Cikgu sangat ikut zaman Mazhabi ke apa? Ya, memang zaman dah berubah sekarang. Tapi sastra dan budaya ni sangat penting bagi diri kita. Wah, seronok dah macam tu. Rasa macam artis pula. Ya, memang seronok pun kalau nak jadi artis. Kalau nak jadi artis ni perlulah berilmu dan berpengalaman. Bagus jangan tu lah. Ui, terus kalau cikgu. Oh, betul. Semua murid lain nampak ceria sahaja selepas cikgu Dahari menerangkan tentang PLKN. Kecuali Aiman yang berasa tidak puas hati kerana namanya terpilih. Dalam hati, dia mula terfikir cara untuk dikecualikan. Aiman merancang untuk berbincang dengan ayahnya kerana dia yakin pengaruh kuat ayahnya mampu membantunya. Sewaktu Aiman sampai di rumah, dia mendapati ayahnya juga berada di situ. Assalamualaikum. Di Salam. Awal aku balik hari ni. Kalau tengok petang aku nak balik, kita ada seronok kan. mana ni Dedi? Saya kan selalu balik rumah. Jadi ni tak tahu ke? Tu lah. Siang malam keluar kerja je. Tiba-tiba dia buat terbiak ke balik awal-awal ni? Apa yang buat terbiaknya dia ada kerja awal lah hari ni. Jadi ingat ada santai je kat rumah. Petang. Saya sebenarnya Dedi, saya minta tolong Dedi. Boleh tak Dedi? Dedi kan ada pangkat besar. Tolong lah, kali ni Dedi tolong saya. Tolong apa kat ni? Boleh tak? Kalau orang minta tolong tu, janganlah kata minta tolong apa. Saya sebenarnya nama saya termasuk dalam PLKM. Saya tak nak masuk PLKM. Faham? PLKM tu panas. Faham tak faham? Saya nak jadi gunakan pangkat Datuk untuk batalkan nama saya. Faham? Dah. Apa yang manja sangat ni dah nak kena panas. Masuk PLKM bagus lah tu. Kau ni betul bersemak lah. Macam ni kau tak jadi bapa aku. Kau gunakan pangkat Datuk kau untuk orang lain boleh. Untuk aku tak boleh. Memangnya nak kau ajar. Ketika Aiman hendak beredar, muncul pula maminya, Masnah. Aiman segera menghampiri maminya dengan harapan mendapat sokongan. Semak lah pula yang kau ni. Dah keluar lagi bagus lah. Baik daripada awal. Weh. Apa yang dia berani tulis ni? Dia kat dapur tadi yang dengar. Mami. Anak you lah ni. Perangai mami dia. Dah berusaha pun manja lagi. Itu pun nak keras kepala. Cubalah mami ajar sikit cara nak pergi cari. Ini tak semua nak perlu suap lagi. Apa yang masalah ni? Aiman nak minta tolong Daddy je untuk batalkan nama Aiman ke PKN. Tapi Daddy yang tak nak tolong. Macam mana pangkat besar-besar Datuk untuk orang lain boleh. Untuk Aiman saja, anak sendiri pun tak boleh. Baik tak jadi bapak. Masalah basic je. Dia bolehlah pengarang dia pendek tu. Dia si Aiman ni. Siapa dia biarkan dia dekat situ orang kat camp tu? Bagi saya kan anak kita ni lah anak dia masuk PLKN tu. Dia nak bahayakan nyawa anak kita nanti. Apa yang merepek ni? Lebih baik dia masuk PLKN tu daripada dia duduk rumah buang masa je. Kalau dia masuk PLKN tu banyak juga benda yang dia buat berfaedah. Nak buat apa je lah you. Kalau you betulkan anak kita ni, you tahu lah nak buat apa. Dah lah you, malas lah.
Mari. Pergi mango apa? Ikut. Kira Ghazali akhirnya beredar diikuti Masnah. Namun Masnah berasa bersalah dengan kelakuannya tadi. Dia cuba memujuk suaminya supaya berehat di rumah bersama-sama dia dan anak-anak. Aiman pula terus berlalu masuk ke biliknya yang membuka komputer ibunya dan sedang asyik melayari pelbagai laman web. Tiba-tiba, dia dikejutkan dengan satu berita. Ini Sofia ni, budak yang suruh dekat dalam kelas. Dia jadi Wirawati lah dekat camp. Bagus gila tu. Patutnya aku masuk PKN ni, dia buktikan bahawa PKN ni dapat boleh seberang. Aku rasa aku nak masuk lah.